Assalamualaikum, salam sejahtera warga TikTok. Okey, yang ni akaun baru Adli. Okey, berkemungkinan akaun baru Adli ni, Adli akan tunjukkan motor-motor unregister dan juga motor second yang CC yang besar. Okey, motor-motor unregister ni siapa tak tahu lagi, kita yang import daripada Japan bawa ke sini. Motor yang second pun macam motor-motor yang besar lah. Biasa kita akan bawa, Adli akan fokuskan lepas ni 650 ke atas macam tu. Alright, dekat depan Adli sekarang ni, kita ada Yamaha R1 full carbon mat. Okey, bukan R1 biasa, R1M. Tapi yang ni tahun baru punya. Yang ni dah siap sekali yang cover dah. Tahun 2025. Kau nampak dekat bahagian face di depan. Okey, dah carbon. Winglet pun dah nampak lain daripada lain. Biasa winglet kita nampak yang jenis sharp ni kan. Tapi kali ni design dia agak unik sikit lah. Alright. Lepas tu, kalau korang tengok dari segi side tepi frame dia ni. Memang terbaik guys. Dah siap memang dah. Sekali dengan carbon. Dan juga sekali dengan Akrapovic. Yang ni kita tak tambah. Ini memang ori daripada sana. Ori Japan man. Bau Japan pun ada lagi tu. Okey. So bahagian tail belakang pun dah siap carbon. Okey. Condition yang ni Ali boleh katakan 9/10. Memang cun punya. Tayar pun masih cantik lagi. Kalau korang tak percaya, korang boleh panggil inspection. Datang kat kedai ni, kita check sama-sama motor ni. Tak ada masalah. Untuk mileage dia baru 3,667 macam tu lah. Kita ambil langsung lah 3,700 mileage dia. Okey. Dari segi aksesori dia, exhaust lah. Kalau macam dari segi handguard tu apa semua tu tak ada lagi. Okey. Untuk motor ni tahun 2025, harga body yang Adli minta 188,800 sahaja. Tak termasuk dengan insurans ataupun road tax. Alright. Untuk korang yang mana berada di luar kawasan Adli, tak ada masalah. Okey, korang boleh panggil je mana-mana inspection untuk datang ke kedai. Check dulu motor ni macam mana condition dia. Tak ada masalah. Kita approvekan saja. Nak bagi trusted dekat korang. Okey. So untuk motor yang macam unregister ni, kita bagi 5 tahun warranty, unlimited mileage. Okey, boleh loan dan juga boleh cash. Tak ada masalah. Okey, kita tak ada nak tetapkan khas untuk loan saja, tak ada. Okey, kita pun boleh bagi juga untuk orang yang nak beli cash. Okey, personal loan ke tak kisah. Adli pun ada juga. Okey, kalau korang tengok condition dah cantik. Okey, untuk korang yang nak upgrade kepada R1M, okey, dari segi position pun memang ngam lah. Adli 168. Misal kata kalau kat luar sana 165, 168 ke, macam inilah ketinggian Adli sekarang korang tengok. Sampai je duduk kaki ni, tapi janji sikit lah. Tapi dari segi R1 ni, dari segi hit dia tak berapa tinggi sangat lah. Okey, position pun agak ngam lah nak bandingkan dengan Pani ke apa kan. Untuk korang sesuai lah, yang mana nak selesa sikit lah. Sportbike yang tak ada yang selesa, tapi yang okey sikit, yang tak panas, dia punya ready position yang betul-betul sedap ngam sikit. Yang ni lah. Okey, R1M. Okey, so untuk korang yang mana berminat dengan R1M yang seperti mana korang tengok ni, korang boleh PM saja Adli kat mana. Okey, korang boleh PM saja, nanti Adli akan bagi nombor Adli, korang PM terus Adli. Loan cash pun boleh, tak ada masalah. Alright. Untuk yang spare R1M ni, yang ni memang dia datang sekali dengan Olin. Korang jangan pelik pula. Dia memang datang sekali dengan Olin. Boleh adjust memang dah cun dah. Alright. So untuk korang yang mana berminat, terus PM saja Adli. Stok sementara sekarang ni masih ada lagi dengan Adli. Alright. So macam biasalah, penghujung video kita bagi bandar manis sikit. Kita kasih payung sikit bunyi Akrapovic daripada R1M. Okay, bismillah. Meletup.